Sekarang saya Head of Business Development SAP ERP Solution under SAP ERP Department lah. Okay. Saya telah berkhidmat secara rasmi. Saya masuk FGB Prodata pada 1996 secara rasmi dah. 1995 saya kontrak. Oh, masa itu saya sangat muda dan banyak syarikat IT pada masa itu yang memerlukan tenaga kerja mahir dalam bidang IT. Saya kenal FGB Prodata pada masa itu ada satu iklan berkenaan dengan computer trainer pada masa itu. Okay, so saya berminat pada masa itu kerana saya dapati awal tahun 1995 tu bidang IT ni mendapat permintaan yang sangat tinggi, dan saya rasa satu peluang yang sangat bagus untuk saya ceburi dalam bidang IT. Pada masa itu sebab computer trainer tu lebih kepada memberi ICT punya training lah, so saya attach pada masa itu di unit latihan ICT FGB Prodata lah. Saya pun tak ingat nama sebenar unit tersebut, tapi memang unit latihan ICT. Subjek pada masa itu dia panggil Electronic Government punya application lah. So dalam tu ada kita ajar how to use email. Pada masa tu email sangat baru. Ada Hotmail, Yahoo Mail pada masa itu, dan corporate email ni di peringkat establishment lah pada masa itu. Pada masa itu saya attach kita ada satu kontrak dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kita ada banyak pusat latihan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Saya mula-mula di attach di Kuala Lumpur lah, tapi tak lama, dalam 2-3 bulan, dan lepas tu saya di assign di sebelah utara, iaitu apa nama tempat tu, Sungai Petani. Di daerah dia Sungai Petani lah, saya tak ingat nama tempat dia, tapi dia dekat dengan Pantai Merdeka punya resort. So buat training kat situ. Saya berada di situ lebih kurang 6 bulan ke di situ. Lepas tu because kontrak tu dia panjang, saya pun habis kontrak kat situ dipindahkan ke Negeri Sembilan. Lebih kurang berbulan juga, saya pun tak ingat dah lama. Okay. Dan saya seterusnya pergi ke Sabah. Masih di kontrak yang sama, masa tu Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Dan destinasi seterusnya ke Sarawak, dan seterusnya balik kepada headquarters. Setahun lebih kurang macam itulah, setahun lebih macam itulah. Sebab tu bila saya balik ke headquarters, banyak kursus kita di headquarters lah, dibuat di headquarters. Di cawangan-cawangan tu agak berkurang lah, sebab yelah dia ada konten, ada tempoh dia kan. Training pada masa itu banyak sektor kerjaan lah. So sektor kerjaan ni not limited to Kementerian Pendidikan saja, tapi pada masa itu kita ada kontrak dengan Kementerian Pendidikan juga. So sebab tu banyak training itu coming from
Kementerian Pendidikan. Tapi kita ada juga daripada kementerian-kementerian lain, Jabatan Perdana Menteri. Ya, banyakkannya asas lah. Sebab IT pada masa itu baru nak berkembang. So, non-IT punya users ni pada masa itu sangat memang ramai, dan diorang banyak sangat kurang expose to the IT, sebab IT pada masa itu tengah nak naik kan. Saya berada di unit latihan ICT ni lebih kurang 5 tahun lah, lebih kurang 5 tahun dah. So pada 2001 saya sepanjang saya berkhidmat ni ada banyak portfolio yang saya pegang lah. Tapi antara yang mencabar pada tahun 2005 sampai 2007 tu saya ditugaskan untuk menjadi pengurus projek. Itu kita dapat satu projek di Mara, nama dia application migration lah, from the saya tak ingat sistem lama kepada new enhancement of the current system, ERP diorang lah. Dia panggil sistem maklumat berkomputer Mara. So pada masa saya ditugaskan menjadi project manager tu, banyak tekanan yang datang sebagai project manager, because kita punya mission mesti deliver the project according to the scope, compliance, price dan timeline lah. So ini antara cabaran yang saya fikir takkan saya dapat lupakan lah, sebab kita diberi time frame yang seperti mana dalam kontrak, dan you have to deliver mengikut keperluan tender tersebut lah. Saya pernah diberi kita ada meeting dengan Ketua Mara pada masa itu, dan kita ada sedikit delay projek tersebut kerana ada masalah-masalah yang kalau diperincikan banyaklah dia punya reason tersebut. It's not coming from Prodata itu sendiri, tapi juga elemen-elemen yang lain lah. Because dalam projek ni seperti mana yang kita maklum, kelewatan ni ada datang daripada a number of factors. Okay, cuma kenapa saya rasa assignment ni sangat mahal kepada saya, sebab pertama, I have to learn from scratch how to manage the project, how to deal with contract, how to manage with a number of stakeholders yang tak boleh dapat daripada buku lah. So daripada pengalaman ini, saya rasa satu pengajaran dan knowledge yang saya rasa sangat berguna, dan saya boleh kongsikan kepada pelapis-pelapis lah. Okey, untuk makluman staff-staff Prodata yang junior kan. So Prodata ni di peringkat awalnya dulu kita adalah Perbadanan Khidmat Komputer Felda pada masa itulah. So by 1995 kita berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. So jadi Sdn Bhd. Pada masa itu nama Prodata bertukar dari Perbadanan Khidmat Komputer Felda kepada Felda Prodata System Sdn Bhd. Sehinggalah pada tahun tak silap 2012 bertukar menjadi FGB Prodata System Sdn Bhd. 2016 kita bawa FGB, nama tak tukar. Okey 2016 baik. So melalui kronologi itu, kalau kita dapati
ya, selari dengan perkembangan syarikat, keperluan untuk kewangan dan sebagainya memang perlu diuruskan dengan baiklah, termasuklah cash flow kan. So pada masa yang sebelum tu cash flow purata memang tidak ada masalah, sebab kita ada banyak cash flow, kita ada banyak cash lah pada masa itu. Tapi macam saya kata, selari dengan perkembangan syarikat, banyak projek-projek yang kita dapat. Bila banyak projek-projek yang kita dapat, cash flow company pun perlu sihat. Di sinilah cabaran head of finance untuk pastikan cash flow purata berada dalam keadaan sihat lah, supaya dia tidak hiccup of the projek dan juga company itu sendiri. Ada situasi yang Prodata kod nak dijual kepada entiti yang lain, okey, tapi perkara tersebut tidak materialize lah. So Prodata tetap kukuh di bawah FGV Holdings Berhad, dan sampai sekarang kita insyaAllah kita masih bertahan dan terus majulah. Sebenarnya saya punya exposure on position ni ada banyak dah. Saya dah berada di multiple areas lah dalam Prodata ni. So dari perspektif teknologi itu sendiri memang dia berevolve dan revolve kan? Sebab IT ni sangat pantas berkembang kan. So kalau dulu tengok, dia tak laju macam sekarang. Sekarang sangat cepat, kerana kalau kita tengok dulu kita tengok OS pun Windows yang lama kan. Sebelum Windows pun ada DOS kan, screen biru kan, pakai coding kan. So now cakap pun komputer boleh bagi feedback to us kan? AI yang ada sekarang kan, you boleh bercakap dengan dia dan dia boleh respond to you according to you punya question. So yes, teknologi yang ada sekarang sangat pantas bergerak, dan actually teknologi yang ada ni sebenarnya sangat boleh dimanfaatkan untuk tujuan membantu kita sebenarnya. AI, augmented reality, virtual reality, sebenarnya those are teknologi yang sekarang ni kalau kita nampak sangat berkesan dan sangat membantu untuk kalau kita gunakan dia dengan yang baiklah dalam semua area, bukan hanya dalam bidang dalam kita menjalani kerja seharian, tapi juga urusan peribadi sendiri pun boleh dimanfaatkan melalui penggunaan teknologi. Budaya kerja ni sebenarnya satu bidang yang subjektif lah dan juga dinamik sebenarnya kan? Sebab dia berkait dengan generasi yang menyertai syarikat lah kan? Sebab generasi baru ni cara pemikiran orang pun berbeza dengan generasi yang lama lah kan? Kalau kita lihat generasi sekarang sangat memanfaatkan teknologi lah, dan sebenarnya bagus lah, sebab melalui teknologi ni kita boleh gunakan dia untuk mempermudahkan kerja kita. Cuma mungkin kita perlukan
satu kaedah untuk menguruskan bagaimana kita menggunakan teknologi dengan generasi yang baru ni supaya kita boleh terjemahkan produktiviti tersebut menjadi satu result yang expected by syarikat lah. So buat masa ni kenangan tu ada banyak lah kan, dan saya boleh terjemahkan dia, kenangan yang ada ni semua yang baik-baik lah, dan kita boleh jadikan dia sebagai satu satu kemahiran satu pengalaman yang baik, dan kita boleh gunakan dia untuk improvekan lagi kita punya kehidupan kita lah, sama ada bertugas ataupun dalam situasi yang lain. Okey, pengalaman yang seronok ada satu ya, dia ada banyak. Antara yang saya boleh ingat ketika FGV Holding nak pergi listed tu Bursa Malaysia lah. So pada masa itu semua orang bercakap pasal pink form. Saya pun tak tahu pada masa itu pink form ni apa dia kan. Rupanya pink form ni adalah saham yang akan diberikan kepada kaki tangan. So itu okey, saya rasa satu pengalaman yang manis, kerana setiap kaki tangan pada masa itu mendapat pink form lah. Cuma amount tu subject to position masing-masing lah. Okey. Selain pada tu, pengalaman saya saham tu okey. Saham tu secara jujurnya sudah tidak ada lagi. Sudah tak lagi. Menarik ya. Okey, antara nilai-nilai yang baik dalam syarikat bernama FG Production System ni adalah teamwork, semangat kerja berpasukan, dan juga ukhuwah lah. Kerana saya dapati kita maklum FG Production System ni adalah syarikat penyelenggara, dan di bawah parent company kita adalah Felda lah. So saya rasa semangat kerja, nilai yang baik, ukhuwah yang ada ni sukar nak cari di tempat lain lah, saya rasa lah. Walaupun saya pernah kerja di luar sebelum ni, walaupun tidak lama, tapi nilai-nilai yang tu saya dapati di sini tu ada. Di luar saya rasa lebih kepada you kerja baliklah, you kerja dan baliklah kan. Tapi di peruratan ni ada banyak, dan juga di FGV lah, ada banyak event-event ataupun aktiviti yang kita boleh keep on dengan rakan-rakan yang ada. Contoh, walaupun dah berlainan department dan sebagainya, the spirit tu masih ada. I think satu nilai yang baik lah. Okay. Sempena menuju 40 tahun ya, saya punya harapan Prodata akan terus relevan dalam sama ada di kumpulan Felda dan juga di persada dunia IT di Malaysia lah, ataupun lebih pada itu. Sebab saya dapati kekuatan perudatan ini sebenarnya ada, dan banyak, cuma kita perlu lagi pertajamkan lagi dan improvekan lagi nilai-nilai yang ada tu supaya kita boleh
terjebahkan kepada misi dan visi yang syarikat gariskanlah. Okey. Selamat menuju 40 tahun Prodata. Prodata boleh. Betul ni ambil. Thank you. Okay.